Ni apa lawak hari ni? Apa? Ikan apa? Ikan patin. Wah, masak apa? Apa nama pais? Pais. Ikan patin. Kena ada daun pisang. Kalau daun pisang ada bau dia baru sedap sikit. Pais ni. Apa dia? Dia kebun je petang ambil daun pisang. Yalah. Okey. Okey, bahan-bahan untuk buat pais ikan patin kat sini saya dah sediakan. Mudah je. Untuk bahan rencah dia, kunyit hidup, cili api ni ikut kepedasan korang. Kalau letak sikit pun boleh, tak ada masalah. Ni garam gula, serai yang dah hiris-hiris. Ini daun kunyit untuk tabur je nanti. Ini kalau tak ada pun tak apa. Yang tak suka daun kunyit tu tak payah letak kan. Okey, ikan patin saya guna seekor setengah. Dah rendam dengan limau lah. Sebab ikan patin ni kan dia ada macam bau hanyir sikit kan. Okey, ni dah rendam. Bahan penting saya letak tempoyak. Tempoyak ni kena korang kena rasa dulu. Kalau masam sangat kena lebihkan gula lah. Tapi tempoyak ni saya dah rasa dia okey, manis dia cukup semua. Jadi nanti letak gula tu tak payah banyak-banyak lah. Okey, seterusnya bahan untuk kita balut ikan. Selain daun kunyit, kalau korang ada daun kunyit boleh balut juga. Lepas tu guna daun pisang lah. Daun pisang ni dia ada bau yang sedap lah. Kita masak ke buat kuih ke whatever, apa-apa je guna daun pisang memang best. Okay, teknik bakar dia boleh kukus, boleh bakar. Korang boleh pilih lah cara yang korang suka. Tapi pada saya yang paling sedap adalah bakar. Okay, masukkan cili api, kunyit hidup sekali lah. Lepas tu serai. Serai ni boleh juga guna nanti kalau nak tabur pun boleh. Lepas tu garam gula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perasa sikit ni tau. Saya dah letak perasa sikit. Lepas tu masukkan tempoyak. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan air sikit. Sikit je, jangan banyak. Sebab kita nak buat dia punya rencah ni pekat. Okey, saya dah siap kisar. Ini hasilnya. Time ni korang kena rasa sikit lah. Rasa yang korang nak. Punya garam ke, rasa ke, gula dia semua kena cukup. Time ni lah sebelum kita bakar dia. Kalau dah bakar nanti tak boleh nak buat apa kan. Nak tambah masin ke, nak tambah gula ke apa semua. Okey, dah cukup. Sedap ni, insyaAllah sedap. Okey, seterusnya saya nak tuang dalam mangkuk dulu. Sebab senang sikit lah nak ambil nanti untuk sapu dekat ikan. Daun pisang ni kena basuh dulu. Lepas tu lap. Lepas tu saya nak alaskan dengan aluminium foil ni. Okey guys, saya dah letak aluminium foil yang agak-agak kurang untuk saiz ikan yang korang nak guna lah. Kalau mula-mula ambil dia punya rencah yang saya buat tadi. Dia pekatnya ni. Bismillah. Sapu-sapu dia kat sini. Ambil ikan patin. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan kat dia. Lepas tu ambil lagi rencah ni. Kita sapu dia lagi. Bismillah. Dia dah terliur dah. Kita letak banyak-banyak. Kita nak bagi dia merata nanti. Kita time makan nanti. Melekat-lekat dia punya rencah ni. Daun kunyit. Taburkan dekat atas dia sikit. Kalau ada serai ke, korang nak letak serai macam hiri-hiri halus tu pun boleh. Saya nak tutupkan dia macam ni. Kalau tak tutup pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu bungkus dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan dia mencukupi lah untuk nak balut ikan ni. Saya guna dapur gas biasa je bakar tu nanti. Sebab hujan kat luar, kayu api pun tak ada, apa pun tak ada. Kalau paling malas pun korang pakai air fryer lah. Kalau ada air fryer tu. Mudah, cepat, sedap. Okay. Sebelah tangan pun boleh buat. Hebat ke. Dah siap. Jatuh pula. Okay, dah siap untuk satu slice setengah ekor ikan patin. Kalau korang tak suka ikan patin, korang boleh guna ikan telepia, ikan siakap, apa-apa je yang sesuai lah. Ikutkan semua ikan sesuai, tapi yang lebih sedap dia yang ada jenis lemak-lemak tepi-tepi macam ni lah.
Yang macam ada lemak-lemak, lembek. Itu paling sesuai buat menu macam ni pais. Okey, saya dah panaskan kuali ajaib saya. Ini yang saya guna dah bertahun-tahun lah. Korang ada tak brand ni? Sebab dia boleh bakar, boleh pusingkan. Bukannya boleh pusingkan, belakang pun boleh guna bakar. Saya nak letak minyak sikit. Tada, dah siap dah. 3 slice ikan patin. Ini ekor dia lepeh, senang nak balut. Ini kepala. Dia agak besar sikit lah. Okey, sedia untuk bakar. Okey, kemudian tutup dalam kita masak dia dalam 20 minit macam tu, ataupun korang tak rasa dia belum masak lagi, korang tambahlah masa kan. Jadi saya rasa dalam 20 minit dia akan masak, insyaAllah. Tengok dalam dia, wangi betul lah. Bau daun kunyit, daun pisang, segala daun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bau. Saya rasa dah masak dah ni. Dah cukup masak. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Masak-masak guys. Bau daun pisang, daun kunyit. Panas. Wow. Alhamdulillah, inilah dia pais ikan patin yang saya buat. Kalau ada ikan patin sungai ataupun yang Temerloh yang saya pernah pergi tu, tu lagi sedap. Lagi satu, lagi guna daun pisang hutan ni, bau dia wangi. Lepas tu ada daun kunyit lagi. Alhamdulillah. Ini kalau jual, aduh panas. Ini kalau jual ni, tak tahulah satu potong ni puluh-puluh ringgit lah. Tapi apa, kita buat sendiri. Bahan pun senang kan. Korang tengok tadi awal tadi saya tunjuk. Dan kita tengok isi dalam dia dah masak ke belum. Ayolah, takut tak masak lagi kan, kita akan tambah masa. Tapi pastilah akan masak ikan kan. Itu dia korang. Isi dia lembut, putih. Tu dia. Saya nak rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Alhamdulillah. Sedap, Allah yang bagi sedap. Okey, korang jangan lupa untuk cuba resipi ni. Mudah, cepat, senang, simple je. Pada korang yang suka ikan patin, lagi-lagi yang duduk dekat Temerloh ataupun negeri yang ada ikan patin tu, yang fresh sungai punya. Itu lagi sedap, ikannya lebih manis kan korang. Okey, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Jumpa lagi dalam video terusnya. Terus kasih support Ikan Azlan channel. Bye. Assalamualaikum.